Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Intan Hidayah Sofia binti Abdullah dari JCYP. Ini memperkenalkan projek saya yang bertajuk Mechimai, permainan digital interaktif untuk kanak-kanak hyperaktif. Mechimai ialah permainan digital bertemakan angkasa yang membantu kanak-kanak hyperaktif meningkatkan tumpuan dan kawalan diri melalui aktiviti yang menyeronokkan. Mechimai juga boleh menjadi alat bahan bantu mengajar di rumah ataupun di sekolah. Untuk penyertaan masalah, seperti yang kita tahu, kanak-kanak hyperaktif ni adalah seorang yang suka untuk fokus dan mengawal emosi mereka. Kaedah pengajaran yang biasa kurang menarik perhatian mereka. Oleh itu, Mechimai diwujudkan sebagai cara pembelajaran yang lebih interaktif dan menyeronokkan untuk membantu mereka belajar sambil bermain. 3 objektif utama Mechimai. Yang pertama adalah membantu kanak-kanak hyperaktif meningkatkan tumpuan dan kawalan diri melalui permainan digital interaktif. Yang kedua, menggalakkan kemahiran menyelesaikan masalah dan pengurusan tingkah laku secara menyeronokkan dan berstruktur. Yang ketiga, Mechimai boleh dijadikan sebagai alat intervensi yang boleh digunakan oleh guru dan ibu bapa untuk menyokong perkembangan tingkah laku kanak-kanak hyperaktif. Terdapat 5 keunikan produk yang saya cipta, namun hanya 3 yang utama. Yang pertama, Mechimai, gabungan permainan mix and match yang bertemakan angkasa lepas. Yang kedua, Mechimai menekankan kemahiran menyelesaikan masalah melalui aktiviti yang menyeronokkan. Dan yang ketiga, Mechimai mempunyai reka bentuk interaktif dan mudah difahami untuk kanak-kanak hyperaktif. Terdapat 3 manfaat Mechimai. Yang pertama, meningkatkan tumpuan dan kawalan diri kanak-kanak hyperaktif. Yang kedua, menggalakkan kemahiran menyelesaikan masalah secara interaktif dan menyeronokkan. Dan yang ketiga, membantu kanak-kanak membina kemahiran kognitif melalui permainan interaktif. Yang terakhir adalah potensi perkomersialan. Mechimai sesuai untuk pendidikan awal dan intervensi khas. Mechimai boleh digunakan oleh guru dan ibu bapa di sekolah serta di rumah. Mechimai boleh diakses melalui pelbagai platform seperti tablet dan komputer. Mechimai adalah gabungan hiburan dan pendidikan yang menarik minat kanak-kanak. Seterusnya, mari kita pergi ke cara bermain Mechimai. Hai, selamat datang ke Mechimai. Permainan ini bukan sekadar menyeronokkan tetapi juga membantu kanak-kanak belajar dengan cara yang mudah dan menyeronokkan. Sebelum bermain, mereka akan melalui tutorial khas yang mengajar langkah demi langkah bagaimana untuk bermain. Dengan cara ini, kanak-kanak dapat faham konsep permainan sambil belajar kemahiran baru. Mechimai mempunyai 3 tahap. Dalam permainan ini, pemain akan ditemani oleh 2 watak comel iaitu Rumi dan Roro. Rumi dan Roro akan membantu pemain mengenal warna dengan cara yang menyeronokkan. Contohnya, mereka akan bertanya, "Where's the blue star?" Apabila pemain menekan bintang biru yang betul, bintang itu akan menyala. Jika pemain tersilap, jangan risau, mereka boleh cuba lagi. Melalui aktiviti ini, kanak-kanak dapat belajar mengenal warna, bentuk serta meningkatkan fokus dan daya ingatan. Ini untuk tahap yang pertama. Got it. Now the green one. Can't you find the purple star? We did. All the stars are shining. Untuk tahap yang kedua, pemain perlu memadaikan bentuk dengan padanan yang betul. Contohnya, mencari bintang dan memadankan bentuk dengan monster yang sepadan. Apabila pemain menjawab dengan betul, monster akan berkata good job sebagai tanda penghargaan. Melalui permainan ini, kanak-kanak bukan sahaja belajar mengenal bentuk dan warna tetapi juga meningkatkan fokus, memori dan kemahiran menyelesaikan masalah. Where should I go? Where should I go? Wow, you have done Di dalam Mechimai juga, Rumi dan Roro akan memberikan kata-kata semangat kepada kanak-kanak supaya kanak-kanak lebih semangat dan seronok untuk bermain permainan ini. Keep going with the explorer. You can do it. Woohoo! You're almost there. Only one more step before the final challenge. Perhaps you will thank the best and become a hero. Dan untuk tahap yang ketiga ataupun tahap yang terakhir, pemain perlu membantu mereka membaiki kapal angkasa yang telah rosak. Pemain perlu membantu mereka membaiki kapal dengan memilih bahagian yang betul. Di sini, kanak-kanak belajar menyelesaikan masalah dan menggunakan kemahiran logik dengan cara yang menyeronokkan. Good job. Where's my notebook? Good job. Where's my laptop? Good job. Where's my light? Good job. Where's my exhaust? Good job. Where's my vacuum? Secara keseluruhannya,
Mind bukan sahaja menghiburkan tetapi juga membantu meningkatkan kemahiran kognitif, fokus dan pemikiran logik kanak-kanak. And to never give up, even when it was too late. Remember, every challenge you face helps you grow and become even stronger.